شيخنا ومشايخنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الضالين. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يسر لنا أمورنا وأنتنا قلوبنا وجعلنا عندك في الدرجات العليا. رب يسر ولا تعسر. رب تمنا بالخير وسدد لساننا واهد قلبنا بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ العلامة المليبري رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين. وجعلنا مخلصين بقراءته. وسن للغسل الواجب والمندوب. Kata Al-Allamah Al-Mulibari rahimahullah ta'ala, wasunnah dan disunat lil ghusli bagi seorang yang nak mani. Bagi mani itu makna bagi seorang yang nak mani dah. Mani akan janabah tu. Ghusli apa? Ghuslil wajibi mesti janabah. Ghuslil mandubi mesti mani raya, mani Jumaat, mani segala mani-mani sunat tu. Sunat gapo? Sunnah tasmiyatun. Sunnah tasmiyatu awwalihi. Tasmiyatun awwalahu. Pada awalnya masuk binazil khawfi. Sunat lil ghuslil wajibi atau ghuslil wajibi. Kita baca ghusli pasal tak saya tukar. Ghusli itu kita untuk basuh. Ghusli untuk mani. Tasmiyatun baca bismillah. Bismillah tidak bubuh ar-Rahman ar-Rahim tu pun madadah hasil pahala sunnah. Bismillah saja. Adapun afdal dia Bismillahirrahmanirrahim. Bila kata sunnah tu? Fi awwalihi, mana awwalahu, mana fi awwalihi, pada awalnya. Awal bagi ghusli itu. Wa izalatu qazarin. Waw atas pada kata tasmiyatun. Wa izalatu qazarin, makna wa sunnah dan disunat izalatu qazarin. Izalatu naibul fa'il itibatah. Idafah izalatu idafah pada maf'ul. Mehilalah oleh seorang yang mani tadi tu, tak kira mana wajib mana sunat, akan qazarin. Akan cemah-cemah. Qazarin mana sifat lagi qazarin? Yang tahirin, yang suci. Wa misalu zalikal qazar tu. Zalikal qazarin tahirin tu kainun kamaniyin. Tak ada masuk kahir khabar bagi tada yang masuk. Wa zalika, dan bermula demikian itu, demikian qazarin yang tahirin tu kainun kamaniyin, seperti amani. Amazi naji, mani. Wa mukhotin, dan hingoh, segala riak, segala gapo tu baik pada hidung, tu baik ke mulut kita, tu baik daripada otak kita. Wa izalatu qazarin tu wa izalatu najisin. Atas pada izalah. Wa sunna izalatu najisin atau wow tu. Gapo dia najisin? Kamaziyin, seperti mazi. Wa in kafalahuma. Wa in kafalahuma, dan jika memadolahuma bagi kedua ailil ghusli wali izalatin najasah. Lil ghusli wali izalatin najasah.
Jika madalah lahuma bagi kedua bagi ghusli. Satu ghusli su atau li izalatin najasah atau li izalati mustakzarin tu. Ada takdir ibarat ibn lahuma ay lil ghusli wali izalati qazarin wan najasati. Apa gapo ghuslatun? Latun isim marrah. So, yang mana sekali basuh, sekali mani. Ghuslatun wahidatun. Tu kita tahu. Dia bayanil waqi'-nya, pasal boleh faedah satu daripada ghuslah tu. Mada masalah lagu mana? Kita nak mani sekali dengan basuh ke qaza selalu. Misalnya kata mani duk dekat di tubuh badan kita tak. Kita mani niat mani junub sekali dengan basuh tu dah. Walau lagu tu pun sunat kita basuh becek suku-suku. Ini nak ayat gitu. Sunat kita basuh izalati qazarin suku, sunat kita basuh najis suku, mani suku. Walau mada kita mani junub selalu sekali dengan buai najis tu mada. Walau gitu pun kata wa in kafalahuma ghuslatun wahidatun. Kali pun. Walau lagu tu pun sunat kita. Sunat kita suku-suku. Mesuku ke basuh. Izalatul qazar basuh suku, basuh dulu. Kalau hak najis pun kita waktu buai najis dulu. Lepas tu baru mani. Inilah kaul yang rajih dalam mazhab Imam Syafi'i. Tapi kita ngaji dulu dah masalah mani wajib ni janganlah air tu mengubah. Atau benda yang lekat di tubuh badan kita mengubah ke air mutlak tu tak dia janabah. Tak sempurna tu. Dengan bawa ke mana? Di tubuh badan kita ada benda cemar yang bercampur dengan za'faron. Kalau ke mana nak misal yang dah bahaya. Kita mani gerung turun air tadi tu kita tepuh. Kita tepuh dengan qazarin hak kita tu berubah nama air mutlak. Jadi nama air za'faron kalau ke mana tu tak boleh niat. Mana tu kena buai dulu. Pasal tadi air berubah. Nak mani wajib atau nak basuh daripada hadas, kita nak menyucikan hadas besar hadas dia. Kena air tu mutlak. Kena jaga situ lah. Jaga tu so ya masalah ni. Wa ayyabula begitu. Wa ayyabula dan bahawa kecing. Mengeluar air lah. Mudah-mudahan kecing. Kecing lagu mana? Kecing bagi siapa? Man anzala. Ayyabula oleh man anzala man tempat ayyabula. Bahawa sekecing oleh seorang yang anzala yang keluar mani. Orang yang keluar mani dia tak mani lagi dah, dia tidur dulu misalnya kata. Bangun daripada tidur tu sunat dia kecing dulu. Pasal apa nak wih-wih barang mani-mani yang ada di dalam urat zakat tu. Urat tempat keluar air mani tu. Bila ayabula tu qabla. Qabla tak ada situ. Tak ada pada ayabula wasati qabla ayyagtasila sebelum daripada yagtasila mandi ia seorang. Sebelum pada mandi wajib lah. Supaya suruh ia kencing dulu tu. Mengeluarkan air najis dulu liyakhruja supaya mengeluar ma baqiyah. Ma tu fa'il bagi yukhrija, akhraja yukhriju, ikhraj. Li yukhrija ma baqiya min majrahu. Ma baqiya, ma tu kena pada air mani. Ma sodak bagi ma tu kena pada air mani. Ma baqiya barang yang tinggal lagi, barang yang lebih lagi bi majraha baqiya tak lu. Apa tak lu baqiya. Bi majraha dengan tepat bagi ma. Mana lalu urat zakat itulah tempat keluar mani tu. Keluar mani dulu, lepas tu kita tidur lepas hari tu. Maknanya air mani ada lagi di dalam zakat. Tu apabila kita bangun, kita luru, kita sunat kita kencing. Itu air sekali lagi, kencing sekali lagi. Untuk nak menyuci ke urat zakat kita tu daripada air mani. Tak membawa kepada
Tubik air mani dalam lepas ning tu. Nak ya gitu. Sunat buat lagu tu. Tak kira lelaki atau perempuan. Fa ba'da izalatil qadari, maka selepas daripada izalatil qadar sunat pula ke apa? Madmadatun. Mana? Fasunna madmadatun. Orang nak mani tu. Sunat ya komo-komo wastinsyakun masuk ke air. Masuk ke air dalam hidung dia. Summa wudu'un kamilan. Kemudian wudu tu dia. Kalau kita baca kamilun kita buat sifat. Baca kamilun tu kita buat sifat. Tapi kalau kita atas summal wudu'u, kita kata kamilan tu buat hal. Hal keadaan wudu tu sempurna. Iyo wudu. Maknanya kita komo dulu belum kita nak mani komo atau kita masuk ke dalam air, lepas tu ambil wudu dengan sempurna. Ambil wudu siap dulu, mani junub. Kita dak mani dulu. Lepas tu ambil wudu. Lilit tibai li amrin muttaba. Bapa buat madmadah istinsyak dengan wudu yang sempurna tadi dulu belum ada mani. Lilit tibai menali amrin muttaba, kerana pekerjaan yang diikut akan pekerjaan. Rawahu meriwayatkannya akan ini riwayat ni. Tu oleh Asy-Syaikhani. Bukhari dan Muslim. Lepas tu satu masalah. Kalaulah kita tak mahu ambil wudu. Pasal dengan kita ambil janabah ni yang mengakak dah kecil. Janabah kita mengakak dah kecil walau kita nafi wudu sekalipun. Tak mahu ambil wudu. Tak ada niat sekali sikit pun. Dalam hati kata nak ambil wudu. Tak niat apa? Menafi pula. Walau lagu tu pun kita mani junub, wudu kita sudah terangkat. Intirat. Hak tu muktamad dalam mazhab Syafi'i kita. Tapi lah kita kata kita nak beringat pasal tangan kita gapo nak gosok benda tu. Baik kita nak ambil wudu. Kita mani ambil tangan kita ni cara. Ambil tangan kita letak di zakar. Letak mana-mana pun tepat hak batal wudu. Misal zakar lah dah. Kita letak tangan kita di zakar. Tu. Tak rasa jumpa lagi masalah ni masa apa. Rasa jumpa dah. Kita letak tangan di zakar kita cucuk air tu. Cucuk air tu dengan niat aku mengakak hadas sah. Atau aku mani wajib josir. Apabila air pergi kena di atas tangan kita, tu tangan kita tadi tu setepat tu je hak tak mengakak hadas kecil. Faham tak? Hak tak mengakak hadas kecil. Hak lain tu mengakak beda. Tu apabila kita mani kita basah tangan ni buat kosak tak apa. Sudah lekek sekali tu. Sudah Allah kali kita ambil air, kita cuba atas tangan kita dengan niat mengakak ke hadas kecil. Mada wudu. Boleh faham tak tu? Tu maknanya kita mula kita nak mani, ambil tangan kita letak di tempat batal wudu dulu. Zakar misal tak, tapi tak ada buat mana malah dia peling nama ke dia pening. Tahu kita ambil tangan kita niat buat batil selalu, niat buat cebok. Tu pun pening juga. Senang mani ambil wudu. Sudah kerja tu. Tu yakin. Ni tu masalah pelik apa kita lupa, maya tak sah tak ada faedah. Bakar itu kita nak buat masalah kita mengaji. Tu rupa nak kata ulama tasawuf masalah. Habis itu. Wa yusannu dari sunat lahu baginya bagi seorang. Istishab mana mengekalinya wudu. Ilal faraghi maknanya ilal faraghi al-lagati mudafil faraghihi minal ghusli. Ilal faraghihi selesai nyonya seorang minal ghusli daripada mani tadi gitu. Wa yusannu lahu dan disunat baginya bagi seorang istishabuhu mengekali nyonya wudu hak dia ambil tadi. Kayak sunat kita komo. Sunat kita mau bila wudu, sunat kita mau masuk ke air dalam hidung. Atau sunat mengambil wudu kamilan. Wudu kamilan tadi tu sunat kita jangan membatal. Tu nak tahu istishabu.
Jangan membatal wuduk tu, wuduk duk kekal lagi siapa sudah kita mandi. Makruh lagu mana? Kita ambil wuduk, kat tengah jalan kita ambil tangan membatal ke hadak je, gitu tepuh. Zakat kita ke kita tepuh halaqah dubu, kau lagu mana? Tu. Sunat kita mengakali ke wuduk tadi hingga selesai dal faraq mana faraghihi minal ghusli. Hatta law ahdasa. Hingga setara mana nak weh? Suruh kata mengekali wuduk tadi tu hatta law ahdasa, hingga jikalau berhadaslah ia seorang. Ia seorang hak mani tadi tu. Wa law ahdasa al-mughtasil tak apa. Law ahdasa ayil mughtasil. Sunnalahu i'adatuhu. Sunat baginya bagi mughtasil, bagi orang hak mani tadi tu, i'adatuhu, i'adahnya i'adah wuduk hak jatuh tadi tu. Dia mai wuduk kamil, wuduk sempurna dah. Mani ikut tengah jalan, pergi ambil tangan tepuh dengan zakat. Tangan dia tu telapak, isi tangan dia tepuh dengan zakat, tapak tangan. Maka lagu tepuh sunat ambil wuduk semula. Sunat ambil wuduk semula, mani semula. Masalah. Masalah ada apa ni? Kita malah, mana junuk kak, baik wuduk sudah okey. Wuduk belum tu tak ada baik. Dak, tengah pun dak, habis lagi. Wazah be kalau isti'nah wala, waza'mul muhamili waza'mul tada. Isti'nah za'mul tada. Waza'mul mahamili, Imam Mahamili rahimahullah ta'ala tuwe kitab Al-Lubab. Al-Lubab. Yang Abi Zara'ah mari tahqiq, mari ikhtisar nama Tahrir Tanqihil Lubab. Abi Zara'ah. Imam Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari mari buat syarah di atas Tahrir Tanqihil Lubab bagi Abi Zara'ah, letak nama Tuhfatul Tullab. Tuhfatul Tullab. Kita akan baca insya-Allah taala. Saya kata di kubur Syafi'i tu. Tapi baca bukan biasa berung gitu tak leh baca harga fiqh ni. Orang biasa lalu tak apalah. Tu dia. Lepas tu Imam Syarqawi rahimahullah taala buat hasyiah. Hasyiah di atas dia. Lepas tu Imam Tablawi dia buat takrir di atas hasyiah Syarqawi. Allah. Mula. Ada duit beli. 10,000 dah. 10,000 ke belah ribu lah ni. Hasyiah Tablawi. Bukan hasyiah tu takrir. Takrir tu memang tinggi lagi pada hasyiah. Macam takrir Imbabi di atas hasyiah bin Najah. Di atas Syekh Khalid Al-Azhari rahimahullah ta'ala. Allah. Memang akalnya kita tu dia panggil hasyiah tu payah dah. Gi tengok takrir pula tu Allah. Alih lain pula soal kata. Macam itulah macam Syarwani di atas Tuhfah. Tuhfah Imam Zakaria Ibn Hajar Al-Haytami ni dia syarah di atas Minhaj Manawi. Tu pun madrasah lain dah dengan apa nama Nihayah. Tapi Syarwani itu kadang-kadang dia sokong Ibn Hajar, dia kritik Ibn Hajar. Sebab dalam masalah niat tayamum tu, niat di kita tepuk ke atau niat di sapa sini. Sapa muka ni. Niat mana? Dalam majmuk duk hikayat khilaf tu. Duk hikayat khilaf Ibn Hajar, apa nama ni? Zuhair Mata Minhaj dia kata kita kena niat nak ayat khilaf tak apa boleh. Kita kena niat indan nakli. Naklu tu satu rukun. Walau dia bukan maksud pun. Karena maksud tu siapa akan turap di muka. Tapi setengah di antara wajah, salah satu wajah dalam majmuk nakal dalam majmuk Imam Nawawi muktamad tu. Muktamad siapa di muka sebelum wuduk tu. Tapi Imam Rafi'i kata nak sah tayamum, niat tayamum kena ditepuk ke naklu tu. Kalau kita nakal tu. Imam Rafi'i duk khilaf kat jelas tu. Imam Syarwani mari khilaf lafzi. nak niat dia ni tak apa, niat sini tak apa. Habis itulah kita tak tergambar kata guru masa-masa dulu tu sudah Ismail Isa yang baca khabar-khabar lepas subuh. Kok kita cerita gitu tu. Almarhum mula babo ponak monggo. Mula tok monggo Haji Hasan mula tok monggo. Anak murid tak bermain dah. Tok guru bagi tok kota tu, masa tok kota pergi ngaji dengan dia 3 bulan hang tu. Dia lah. Tok baca kitab molek setarah molek.
Awak batuk kaki mai gerak. Mana tu tak nak subuh. Oh, tengah riwayat kata dia berasa panas di tubuh. Matahari naik dah. Kita kau nyong balik jeng. Dia tak tidur. Atau kita al-fakir kita ni kak. Ulama dak. Oh ya kenapa? Karena kalau kita ada rezeki boleh baca kitab lagu tu, yakin kita pun support tu juga. Habis tu kita kena ngaji tok ibarat molek asal nak baca kitab nu nak gaduh dah tak ada khabar kita reti dengan sendiri dah. Mulanya itu kita buat. Pasal ya supaya kata laut teh kita kenapa ikan ni laut ke yang ni nampak permata ni jadi tak sudah kan apa hono kok dah. Orang lagu ni pula jadi orang ni bunga banyak tu jadi hati kita tu duk serenak dengan benda tu. Serenak karena kita tak kasih. Nak serenak satu benda kita al-hubbu kena mari dulu. Supaya kita nak serenak tu kena kasih mari dulu. Oh ya sedap buat. Kau amalan maya lah. Boleh takbir lah. Baik tak ada kasih. Roh bagi semaya dia tak ada pasal saya tak ada ke Malaysia dalam email. Lebih keluar sikit. Padahal ke Malaysia kita nak ayat ulama duk cerita dalam kitab sah wala kusyairi wala gapo. Ke Malaysia yang paling sedap dah sekali atas dunia. Ke Malaysia yang Allah Taala wi tekah kita buat ibadat. Tok gambar tu kita sudah lagu mana. Lebih ada makan tom yang lagi. Lagu mana kita tak gambar pasal apa? Pasal kita tak sapa. Malam yazuk lam yadri. Siapa-siapa saja tak dapat rasa. Ya tak tahu kalau dia tu tahulah duri itu makan dak lagi. Bawang ke Allah sedap. Macam itulah orang Arab bilang. Habis tu teriak habis puasa teriak demo. Habis puasa mujur lihat kasih. Wa za'mul muhamili ikhtisasuhu. Dan za'mu ni kata dengan tak ada dalil gitulah. Allah alam lah. Tu. Za'mul muhamili ikhtisasuhu ketentuannya Imam Muhammili rahimahullah taala dia kata ketentuannya wuduk tadi tu. Nyo sunat wuduk tu bil ghuslil wajibi faqat. Tak ada faqat bebah lah untuk dah faham. Dia kata sunat kita ambil wuduk tu mani wajib je. Adapun mani Jumaat, mani sunat Jumaat atau sunat hari raya, tak sunat ambil wuduk. Dia kata lagu tu. Muktamad dalam mazhab Syafi'i kita sunat berlaku. Tak ada kira mani Jumaat, mani sunat, mani wajib, sunat kita ambil wuduk kamilan. Belum ada tu sunat madmadah, sunat istinsyak, sunat wuduk kamilan. Kalau jatuh wuduk kat tengah jalan tu pun sunat i'adah pula. Tu hukum dia panggil. Dia kata dalam syarhil lubak lah. Wal afdalu da afda adamu ta'khiri ghusli qadamaihi. Wal afdalu wa takdis ai fi wudu'il ghusli pada wuduk ketika kita belum kita nak mandi wajib tu. Afdalu mutada adamu khabar. Adamu ta'khiri ketiadaan jemahan tak kira Malaysia. Tak kira jemahan tak kira. Tak kira asal melewati. Jangan kita melewat. Ada mutakhir mana ketiadaan melewat. Melewat apa? Melewat akan basuh dua kaki. Mana kena basuh selalu? Kena basuh cucu selalu dah kaki itu. Anil wusli daripada mani. Kama sarraha bihi fir raudhah. Ya ada juga setengah-setengah mani kok kaki sejuk taruh kaki kita tidur dulu. Bangun pagi esok cuci kaki dengan tak ada kena niat janabah dak. Ada ulama kata. Tapi dak ni sunat kita sudah siap lalu. Oleh orang kita mandi sudah siap lakon dak. Mandi cukup lengkap semaya gitu dah tak ada mai wak khilaf belak pun dak. Dia kata lagu tu kama sarraha wa zalikal mazkur min takrirat tu kainan kama sarraha bihi fir raudhah. Seperti musarrah lah ia Nawawi bihi dengan ma fir raudhah. Ia mustatil sarraha tu kalau kita nak takdir tak ingat atau siapa dia tua kita takdir rujuk huwa kepada sahibur raudhah. Kama sarraha ai sahibur raudhah tua kita raudhah tu bihi dengan ma dengan masalah fir raudhati pada raudhah. Dia ingat kita bayalah. Allah dia. Cara wa in sabata ta'khiruhuma dan jikalau sabit takhir akan kedua
Ngetakdir aku ni. Wa in sabata anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam tu takhiruhuma. Apa itu? Maksudnya, jika ada sabit bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam tu takhir akan kedua akan Rasul kedamai. Dah. Dalam fil Bukhari lah. Dalam riwayat Bukhari. Oh, walau ada riwayat kata Nabi SAW tu takhir apa ni apa dah cucu ke dua kaki tu. Walau lagu tu pun sunat kita tu sempurna ke belum daripada sudah tu sempurna kedua kaki basuh-basuh sudah. Walau tawadda'a ayil mughtasi lagi, dan jikalau mengambil wudu ia mughtasi bila asna al-ghusli tengah-tengah duduk mani tu, au ba'dahu atau selepas mani, hasolalahu hasilah bagi mughtasi bagi mani tu aslus sunnati asas sunnah. Ya mani hasil sunat lah, yang ayat itulah hasil sunnah. Mana hasil sunat boleh palu. Tu ia mau tawaddu'a yang mau wuduk ketika tengah-tengah duk mandi. Yang mani lepas kerak dah. Lepas tengah jalan dah, ia ambil wuduk kata hasil sunat juga. Ubat dah mani sudah ada. Mani wajib junub saudara. Baru sudah ambil wuduk pula hasil sunat belaka. Ambil awal, ambil belau, ambil tengah hasil sunat belaka. Lakin al-afdalu bila? Taqdimuhu. Lakinil afdalu tetapi hak afdal kok pada bab mengambil wuduk ke janabah ni taqdimul wuduk. Mendahulu wuduk belum daripada nak mandi tu. Wa yukrahu tarkuhu, dan dimakruh tinggal akannya akan wuduk. Mani dengan tak ada berwuduk makruh tu. Wa yanwi bihi dahwasan ia mutasi. Ia yang mani tu bihi dengannya dengan wuduk tu. Sunnatal ghusli sunat mani. Sunnatal ghusli sunat mani. Mani hak mana tu? Hak ya niat wuduk tu sunat mani. Ambil wuduk ada saja aku mengambil wuduk tak lah. Maknanya saja aku membuat sunat daripada sunat mani. Atau saja aku ambil wuduk tak ada rupa dah. Apa ni ayat atas sunat mani tu, niat sunat mani tu bila? Intajarradat. Jikalau sunyi, jikalau tak ada, jikalau luput tu tajarradat. Janabatuhu janabah bagi seorang mutasir tu, bagi seorang mani itu anil asghari, mana anil hadasil asghari, daripada hadas asghar. Ada. Memang dia mani itu tak ada hadas kecil dak. Hadas kecil tak ada, dia tak ada buat perkara hadas kecil dak. Lepas tu niat kau nak? Niat mengangkat niat sunat mandi. Wa illa dan jika tidak. Tengok dalam yang anak ada sebut belakang tu. Wa illa dan jika tidak. Qauluhu wa in tajarradat janabah ay infaradat anhu. Ka'an nazara fa amna. Ya ka'an nazara seperti bahawa ya lihat ya seorang mutasib. Seorang tu fa amna maka keluar mani. Apabila keluar mani, ia keluar tu janabah selalu. Tak ada orang panggil lalu di atas jalan, ada asghar tak ada tangan tepuh dengar atau dia ketuk kau lagu mana. Tafakkar atau dia mikir tengok perempuan, fa'amna. Keluar mani. Lagu tu apabila dia nak ambil wuduk, ia kena niat sunat wuduk. Nak ngakah dah gapo, dia tak ada hadah. Dia dah dafsal hadah kecil tak ada. Boleh faham tak dah? Wa qauluhu wa illa ay wa illam tajarrada anhu. Wa illam tatajarrad anhu, dan jikalau tidak sunyi anhu daripada hadasil asghar, bal ijtama'at ma'ahu kama huwal ghalib, bahkan berhimpun ma'ahu serta hadasil asghar tu kama huwal ghalib, seperti ghalib dah. Kalau kata illa kata nawa bihi raf al hadasi, niat bihi dengan mani tadi tu akan mengangkat hadah. Kan ada hadah.
Habis itu dia kata wa illa nawabihi, dan jika tidak, mana kata? Dan jika tidak, dia dalil wa illam tatajarrad anhu, daripada hadah tu. Mana kata tak sunyi, dia tak sunyi, ada lah. Apabila tak sunyi, mana sunyi? Bila tak sunyi, kau ana pula. Ya sunyi tu baru tak ada. Apabila tak sunyi tu baru ada. Kata. Mana wa illa, kalau ni wa illa ni mana jikalau hadah asghar tu dok do dengan malu kita ambil janabah saat kita keluar mani so atau kita ambil tangan kita tu gitu, atau keluar kecing kalau gua no, atau tangan kita pun zakat kalau gua no, kalau lagu tu kena nawabihi ni ia mutasib bihi dengannya dengan mani tadi tu raf al hadasil asghari, mengangkat hadah asghar. Nawabihi bil wudu tu raf al hadasil asghar lah. Betul. Domain jak malak. Au nahwahu atau umpamonyo. Tu. Umpama ada asghar lah. Itu umpama raf daripada tiap-tiap niat lah. Nahwahu tu. Gapo-gapo. Umpama dia. Khurujan min khilafi mujibihi al-qaili bi adamin diraji. Kata lagu tu khurujan. Tahu lu dari khurujan ayyan wiya. Raf al hadasil asghar khurujan min khilafi mujibihi. Nak keluar daripada khilah ni khilah qaraah ni. Disebut khilah qaraah lalu. Engkau bagi khilah tu kamu tamak. Mujibihi yang melazimnya wudu. Orang kata tak mada weh. Tak mada maknanya kita ambil air semaya saja itu. Kita mani saja wudu tu tak termasuk bawah tu. Dia kata lagu tu. Maka al-khuruj min al-khilaf mustahab. Khilafan min khilafi mujibihi yang mewajib yang melazim akan wudu al-qaili yang mengata ia seorang tadi itulah. Ia ulama hak kata wudu tu tak mada dengan mani tu bi adamil indiraji dengan ketiadaan masuk. Indiraj makna masuk masuk wudu tu di dalam janabah. Kalau kamu tamak kita dah maklum. Mukhalif dengan dia. Asal kamu tamak ni bila kita mani wajib selalu dah masuk wuduk bawah tu dah, walau kita nafi wuduk sekalipun, walau tak ada niat wuduk sekalipun, tak niat hingga lagi kita menafi pula kena aku mani rak ni tambah niat wuduk, lagu tu pun ada wuduk. Tapi hak khilaf ni kalau ni dia kata wajib kita kena ambil wuduk semula kalau nak sembahyang. Kalau lah. Maka kita nak keluar daripada wajib tu kita ambil wuduk semula lepas daripada mani sunat pula. Kenapa? Kaedah tadi al-khuruj minal khilaf mustahab. Keluar daripada khilaf tak sesuai dalam mazhab kita, dalam mazhab lain sunat. Dah situ banyak kali sunat. Pahala penuh. Pahala apabila tahu kita buat nak ayat atau kelebihan orang ngaji. Sampai tu ulama kata orang ngaji ni tidur ulama tu lebih baik daripada orang ambil duk semaya ribu-ribu rakaat. Tak gambar kita kan boleh jadi gitu lalu. Tidur ulama saja tu lebih baik daripada orang ambil duk semaya 1000 rakaat. Asal kita tahu satu pahala. Mengaji tu satu pahala. Hadir muhadharah tu pahala pula. Jakah kaki nama muhadharah tu pahala juga. Reti masalah. Apabila kita semaya itu pahala sebab awal dah. Reti pula kata rokok ni kena buat gini tu pahala dah sekali lagi. Pahala dituju reti dia. Ada pelik kalau kita tengok hadis dalam tarik orang mengaji tu ikan dalam laut. Wah berjuta ikan dalam laut. Bila tak boleh. Dia minta apung kepada orang ngaji. Orang ngaji tak ada lebih. Tak ada lebih dah tu. Habis tu Abu Asmanya kata istighalu bil ilmi afdalul a'mal. Yang kita nakal kalau dia tak tahulah. Tapi mari dia berspektif bergaduh dengan ilmu tu, muzakarah dengan ilmu tu. Afdalul a'mal. Tak kira ulum wasilah atau ulum syariah.
Walau ahdasa dan jikalau berhadah ia seorang ba'dar tifa'i janabati a'dha'il wudu'i, dia berhadah selepas daripada mengakak dah janabah bagi anggota wuduk tu, lazimahul wudu'u mutarattaban bin niyyati. Lau ahdasa jikalau berhadah ia seorang ba'dar tifa ijana bati a'dha'il wudu, selepas mengakak dah janabah bagi anggota wudu, tangan kalau guna kita kata janabah mengakak dah, ada salah janabah ni, lazimahul wudu'u, lazimlah baginyo bagi seorang hak mengakak ada salah tadi tu al wudu'u, wudu' pula mutarattaban ni berlapis lah. Buat kali yang kedua lah makna mutarattaban tu, bin niyati dengan niat wudu'. Lazimahul wudu' ke dalam qauluhu dalil tu, dalam qauluhu yang anah tu, lazimahul wudu' lazim akannya la oleh wudu' fa'il bagi lazimah. Bila tu ai inda iradatin nahwi shalah, jadi kau nak semaya lah. Kerana apa? Kerana tadi lah, kerana tadi. Kerana dia kata tak masuk. Dia kata tak masuk wuduk di dalam tu. Boleh dia berhadah. Tak masalah suku. Ini dia mani wuduk, dia mani janabah dah. Lepas tu dia berhadah. Tak ada sakut pak tu. Kena waw pada walau ada satu istiqnah. Istiqnah nahwi dah. Istiqnah suku dah. Tak ada sakut pak dengan kaum tu. Sekali lagi, walau ahdasa kalau berada ia seorang ba'dar tifai janabatin, sudah ya irtifak ya ya mani dah, kajian ada masalah. Ya mani dah. Anggota wuduk ia tu ngakak dah janabah. Mani sudah hidup ketuk lepas tu. Lazimahul wudu' mutaratam. Ya tak royak kita tertib dah ni. Nak semaya lagu mana ketuk dah. Orang panggil kayu gitu sebagai nak panggil takrib bagi mubtadi. Bebelik kita pun. Habis itu. Lepas tu, salah satu sunat lagi kok. Fata'ahudu ma'atifi. Ta'ahudu ma'atifah. Macam ma'atifah tu, masajidah. Dia jajang apa tu? Muntah apa nama ni? Mamnu' minas safi. Mapa'i. Muntahal jumuk deh. Fata'ahudu, atah ada sunat lagi. Fata'ahudu mana bersungguh-sungguh lah. Kalau kata basuh gosok gini tak sungguh mana. Kalau sungguh tu tengok molek berarti pak al-ma'atih ni pak lipat deh. Lipat kok telingo kok pak lipat teh supaya siapa tu ma'atih. Kal uzuni wazalika ta'ahudu tu kainun kal uzuni. Yang mungkin ta'ahud tu adalah ia seperti kal uzuni, seperti telingo. Telingo dalam telingo kok belakang telingo kok celah-celah ni lah mungkin tak siapa kan mana gerung-gerung gitu tak sama tak apa ni kok wah ni. Ini bawah ni 4 pelapik ni bawah ni. Tak apa ada. Wal ibti wa tiya wasurrati pusak. Dalam pusak kena kosak-kosak sikit. Mana gitu. Wal muki ni muk ni lubang yang lubang mata yang berhampiri dengan hidung tu tak ada ya. Tu muk. Lek ni bukan muk lek ni. Ni muk. Lubang air mata tu. Wa mahalli syakki dan tempat papjah. Dan tempat papjah. Sungguh tengok sikit. Tu kaki kau mana kau tapak kaki pecah tu lah. Wa ta'ahudu usuli sya'ri. Dan kena bersungguh-sungguh usuli sya'ri hak dalil tu. Ni rambut kita tak. Rambut kita tepat tumbuh rambut tu hak dalil tu. Mana kalau orang rambut panjang kat tengah ni pun kena tengok. Kena siapa hak dalil ujung yo tu, ujung bagi rambut tu. Usuli sya'ri. Tak kira kata rambut bulu-bulu lagu lah, bulu-bulu panjang kat tangan kat mana. Usul dia tu kena. Summa ghaslu ra'si bil idafati. Lepas tu musannaf tak ada royak di papai punggung kita tu tak ada royak. Ya punggung kita tu
Gambar bunga tu. Ah, lepas tu ada tulis sulbi tu. Di bawah tulis sulbi tu kena itu juga. Belakang ni nak. Terke molek kena basuh juga. Situ masa air payah siapa. Masa bunga kita yang mari keru itu tu kau mana dah. Situ ya dah lubang sikit. Di antara belaga di antara dua bunga kita tu ya ada jadi tulis sulbi tu. Situ kena ingat. Kena sapu kena gapo molek dah itu air tak apa. Asal lagi tu tak ada wala tak ada itu kita bubuh lah. Nak bubuh tau baik lagu mana ikut. Summa ghaslu ra'sin, kemudian basuh kepala tu bil idafati alaihi. Dengan idafah. Dengan idafah, ifadah deh. Bil ifadah. Ifadah dengan curah air. Ifadah, fadah dengan curah air rum. Kepala alaihi di atasnya atas ra'si. Bila curah tu ba'da takhlilihi. Nah, takhlilihi bil asabi' lah buat itu. Selepas daripada takhlil ke mana? Ambil tangan kita celup dalam bekas air, kita takhlil rambut. Nampak takhlil dia. Buka jari tu, rambut panjang kita takhlil dia dibuka air sampai dah sikit. Bila air sampai dah, kita ambil air, ghuslu ra'si bil ifadah. Takhlil dulu. Takhlil, kalau perempuan kat takhlil lagi dulu, buat air, buat agak termasuk-masuk dah ni. Ada lekat-lekat dah dah ni, cucuk. Kalau cucuk dengan sekaligus gitu, ya tak apa dah le air. Kadang-kadang. Ya ulama kata lagu ni tu juga tak ada apa lain ni. Takmimul badani. Karena mani wajib tu ya dua kali ya niat. Rukun ya dengan takmimul badan. Takmimul ma'al badan. Mana tanya malu. Oh, ustaz, berapa rukun mani wajib? Siap. Gambar wuduk ada 13 14 sudah. Malu kok orang lah. In kana alaihi sya'run. Tidak ada. Jenis kepala tak ada rambut, tak ada dupuk, tak ada takhlim. Nama rambut tak ada. Jika adalah alaihi tanya atas orang ada tu sya'run. Tu. Mak taklah masuk bagi Allah tu jadi khabar bagi kana muqaddam, sya'run tu jadi isim kana muakhar. Mana in kana sya'run alaihi. Sabitan alaihi. Nak nampak rupa takdir nama tak erti lah. Wala tayamuna tak ada kena menganai weh. Fihi padanya fi takhlil li ghairi aqta'a lah. Mana kita takhlil ni ke tangan kita buka takhlil ni tak ada kena takhlil kanan dulu dah takhlil ke habis dulu dah. Li ghairi aqta'a mana li ghairi nahwi aqta'a. Tak menganai tadi tu lain daripada orang terpotong tangan. Kalau orang terpotong tangan, dia terpotong tangan kanan. Ada tangan kiri je dia sunat bagi dia kena takhlil kanan dulu. Baru takhlil kiri. Kalau kanan tak apa dah lah. Kalau tangan kanan dah, tangan kiri tak ada, ya kanan dah. Baru takhlil tangan kanan terpotong tak ada. Apa? Tangan kiri itu sunat jangan sunat basuh takhlil kanan dulu. Maksudnya. Kalau kita ada dua ni selalu tak ada kira dah. Kiri kanan dah akan selalu dah. Kali. Lepas tu kalau nak pilih mana-mana so, tangan gitu tu ada dua pilih mana so, pilih kanan. Gitu. You kira haluh gitu lalu ulama. Summa ghuslu syikil aiman, kamu dia basuh sebelah yang kanan dulu. Tengok you agak tu. Mana yang mula di komor dulu. Mata-mata istinsya, wuduk yang kamil. Lepas tu sapu-sapu ke otiyo gapo. Kamu dia baru cucuk air. Takhlil sampai dulu, takhlil rambut dulu. Lepas tu rambut tubuh apa nama ni buat atas rambut dulu. Cara sunat lah tu. Lepas tu kita mani basah ke syikil aiman kita. Kanan. Syikil aiman summal aisar. Kemudian dia selepas daripada tu kiri pula. Kiri pula. Ya gini. Kanan maknanya basuh kanan rung depan. Kanan belakang pula. Tu. Lepas tu basuh pula kiri depan, kiri belakang pula. Ya beza dengan apa ni? Beza dengan mani banyak. Biasa mani banyak dah. Dah. Mani banyak ni sunat dia nya depan kanan dulu, depan kiri dulu. Lepas tu balik tubuh dia belakang kanan, belakang kiri. Asal yang masyakkah.
Mai balik awal sport kau dah mandi biasa tu pulah gedung-gedung. Tu. Orang panggil cari ke hormat teh banyak hare. Ah, jenis hak pasal wahai kelolo saya meninggal misal tu jenis wahai mu hari ni. Aku tak rasa mengagu hari ni. Ha tu. Lepas tu hak salah. Salah satu lagi salah. Giltok banyak tu tepak hak molek. Ni sebut dalam kitab Sabila bagi Syekh Umar Arsyad Bejari. Masa kita dengan Jepun tak tu. Tak tahu kok dia lagu mana ni. Ya mayat ni zat suruh tok tak kate molek dak suruh tok tak seming. Mana rumah kita mana seming kaki kita dak jejak pak mayat dah tu. Dok khilaf lagi masalah berlapis tak berlapis. Kita niat nak hormat. Ibu bapa kita ni ke datuk dak syarat suruh tok situ. Sunat je. Kalau nak lari daripada orang kata kat sudah kira lah tu berkata dia nama temu pelak mengaji seorang pula ada ya tak boleh juga. Kita nak buat benda sunat. Tapi selepas daripada kita benda sunat tarik tuhmuh daripada orang kampung nak kata kita. Boleh nak tengok juga. Tapi dalam kitab sunat apa ilah sunat kita tak mayat tu di atas tanah. Tanah mayat dia panah. Panah nak sejuk dia tu. Kita betul-betul ke tangan dia dulu ke. Betul-betul ke dia mati mula-mula tu kena betul tangan dulu. Betul-betul tangan tak molek kaki molek. Nak uya sejuk. Tubuh badai nak uya panah tubuh badai itu tubik. Itu salah satu. Lepas tu beberapa hikmah-hikmah yang kita suluh tak sapa. Tapi ulama fiqh sebut dalam kitab fiqh. Kesapa bak yang naik insya-Allah taala. Itu jangan sama ya. Habis summa ghusl syaqil aiman wa summal aisar wadalkun lima tasiluhu yaduhu min badani dan dalkum dan gosok ni lah gosok bagi lima bagi ma tu kena pada amkinah jual ramai awak mustad itu ya masduk di makna pada tepat lima bagi tepat yang tasiluhu yang sampai yang sampai akan ma tu sampai akannya kama oleh yaduhu oleh tangannya. Maknanya tangan ke tangan gagal apalah. Kalau dalku habis sunat dalku. Kalau tengah bagi apa nama ni? Ya tengah bagi belakang bagi orang besar-besar. Ya kita apa? Tak apalah tu. Ya kita apa dah lagi. Kalau kau dah sapa tangan tu kita konyoh lah gosok. Sunat min badanihi daripada badannya, badan seorang tu. Bakpo hai kata suruh kata dalku tadi tu. Khurujan. Khurujan tu ilak pada kata sunat dalku. Dalai anah itu loh. Khurujan tu ai illatun li sunnati dalki biqat in nazar an qawlihi lima tasyabihiyat. Tu sunat dalku saja tu maliki sunat dalku. Khurujan min khilafi man aujabahu man kena pada mazhab maliki, ashab maliki. Aujabahu huwakannya akan dalku tu. Mewajib ya man huwakannya akan dalku. Wajib. Maka kita nak keluar daripada ulama ada kata wajib, kita gosok juga. Gosok tadi tu pun sunat. Ya lain daripada kita gosok saja dengan kita tak tahu. Mani gosoklah kau. Gosok tapi gosok tak tahu tak ada pahala. Tapi kita mani ni kita gosok dengan kita tahu. Tak nak keluar daripada maliki. Pahala pula dia tahu tu. Dia gosok tu pahala saja. Pahala dia tahu tu pula. Habis kata kalau buat amalan dengan tahu ni, nak pegang mai sunat. Lebih tak tahu tu lagi. Buku ngam zikir subhanallah tu lebih sana lagi. Baca ilmu. Habis wa taslisum. Taslisum tak ada apa menika lah. Buat 3 kali. Ligos li jami ibadani. Jami'il badan. Menika. Dalam anak tolong tu fa yusalu ra'suhu maka dibasuh akan kepalanya awalan salasan maksud 3 kali summa syakul aiman salasan min guddam min khalfain depan belakang summa aisar kadzalika yudalliku salasan wa yukhallilu salasan 3 belakang gosok pun 3 hanya nak suruh 3 minggu li ghusli jami'il badani bagi orang manis sekali badan Wadalku, gosok 3, watasmiatu.
Bismillah. Wa zikru akibahu. Dan baca zikir selepas daripada satu-satu anggota atau selepas daripada mani semua. Dari riwayat lah kau tu. Wa zikri wadalki. Rana baca wadalku. Wadalki taslisun li ghusli jamil wadalki kedalku. Atas pada ghusli. Wa tasmiyati. Dan tasmiyah. Wa apa lagi? Wa zikri akibahu. Dan baca zikir mengeringi ghusli tadi tu. Wa yahsulu fi raqidin bi taharruki jami'il badani salasan. Dan hasillah mani junub. Jadilah mani junub tu fi raqidin, mana fi ma'in raqidin, pada tempat air yang tak berlari. Kolah lah. Kita bisa kolah cukup dua kolah. Tu belum dah tu. Ujung duduk dah tu. Lepas tu, kaki kita tak gerak. Kita bergerak tubuh badan kita. Kaki duduk situ. Gerak warning. Gerak warning. Gerak warning. Jadi 3 kali gerak. Kalau 3 kali gerak itu, hasil pada sunat 3 kali. Walau kaki tak ada atau kita duduk sini, kena gilet tu nak gerak kena nama atau pada sunat balik warning pula. Jadi 2 hagi kau tu pula. Tak boleh tu. Semua gerak buah badan kita. Gerak sekali rasa 2, 3 hasil pada sunat 3 hasil taslis dia kata. Walau fi yahsulu fi ma'in raqidin bi taharruki jami'i badani. Kalau air tak rakid, ia hasil dengan ombak tu. Ingatlah masalah dulu. Kita duduk dalam sungai, mani boleh mani deh. Naik semula, tujung niat mani junub. Jom, belum. Lepas tu nak hasil meniga dengan ombak tu. Ombak yang mari 1 ombak, 1 kira. 2 ombak, 2, 3. Kena ada ombak. Gelombang dia tu. 1 gelombang kerasa, 3 gelombang boleh pahala taslis. Atau kita gerak buah badan kita, tak ada gapo. Ni sungai, ingat boyo tak Gigi boyo ada kau suka. Ular-ular apa tu. Tapi kita budak-budak, ya orang budak nak sampai bapa nak tengok malah ia tak kena bahaya, ia kena suku. Kau terik. Cara kita masuk rumah air, orang tanah dengan saya benar kau nanti tu. Cara kita sore tu pocok pang kayu tu. Pocok. Masa tu kalau orang nak kau tinggi, kau lebih kita kata. Running tu. Kita bawa ni menakau. Belum. Dia naik turun, boleh besi tu. Ter kaki. Tak ada suka tak kelek. Lepas tu 3 hari tak nak main. Masuk hospital kawan ni. Budak dia tak kena bahaya. Dia kena kau dah suka. Tu dia tak taklih. Dia tak ditaklihkan orang ni. Lepas kali air kita berkena tak ada geluk le air. Tapi nak main seperti yang main tu. Tak kena beringat. Wa illam yanqul qadamaiha ni. Mana tak ada beranak pergi belah ni. Dan jika lam yanqul tidak berpindah qadamaihi 2 kakinya ila maudhi'in akhar alal aujah. Tu inilah kita muktamad ialah kita tofoh kata lagu ni. Dia ni hayah apa supalah. Tapi kai dia dalam kita Asnal Matalib bagi Syekhul Islam Zakaria Ansari, dia kata tak gerak tu kalau air itu kalau jarian, kalau berlari air berlari. Dalam Asnal Matalib. Adalah masalah dia apabila air berlari dia. Hasil dengan apa? Hasil dengan lalu jaroyak dia. Ombak tu lah jaroyak. Tapi masalah dalku tu payah sikit. Dalam ada sungai. Tak ada apa lah. Bak mani dapat. Ia tak ada pindah ke mana. Ke mana hidup patut tapi gerak tubuh dia. Lam yang kul qadamahi tak ada atau berpindah kaki dia pergi sini tak masalah nak ayat atau taharruk tu. Tak. Walau betul pun hasil sunat dengan gerak tubuh badan itu. Wastiqbalun lil qiblati. Ni sunat. Cepat. Dan paling kiblat.
Mani itu kita cari kiblat, paling ke kiblat. Tapi paling itu ada dinding lah. Ada dinding. Wa muwalatun dah mualak. Mualak kepada tanda kepada hak orang salim. Kalau saling sulbau lepas tu saling sul tak apa tu. Gua turut-turut. Sunat. Wa tarku takallumin bila hajatain. Sunat lah kau tu. Mualak tu sunat. Wa sudah selalu habis. Kalau kata bahasa tinggal kaki tak mualak panggil tu makruh. Wa tarku takallumin biar mani suruh kecek lah. Bila hajatain tak ada hajat. Kalau hajatain kita duk mani tengok dia tu lagu tu tak apa. Lagu depan tu. Orang tak nampak mata ke. Nah tak apa tu, waktu tak ada menunggu ke kita lah kau makruh dak. Duk masih duk sunat lagi. Wa tansyifain mana sudah kada-kada dak. Tansyif. Ambil kain tuala sapu kering ke air tu tansyif. Bila uzur dengan tak ada uzur, tak kira mana wajib, tak kira ambil wuduk. Pasal apa? Tak ada tansyif, pasal menghilangkan keseh ibadat. Titik-titik daripada kita mengakar dah tu mengeluarkan dosa. Kita ke buat 10 titik 10 dosa tu baik. Kita ke buat. Malaikat di tempat yang sejuk macam kita Mesir. Memang wuduk reduk gitu, ambil tago ketat demai. Maka buat di negeri sejuk tak apa. Tak apa, tak ada masalah. Tak ada ini makruh dak. Duk bersepakat dengan pahala sunat lagi. Kalau di apa namanya rahsia agak lagi deh. Unsa dia tu, sia-sia dia tu. Panggil apa? Darjah dia terendah daripada 70 lagi. Nak duk aku mana? Rendah daripada 70. Baik. Wa yusannu syahadatanil muqaddamatani fi muqaddimatani fil wudu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammad. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutahhirin. Fil wudu. Ma'ahuma akibal ghusli. Serta barang, serta doa, serta keduanya kedua syahadatan akibal ghusli selepas daripada mandi. Apabila sunat syahadah selepas pada wudu juga, selepas mandi pun syahadah juga. Tu mana junub sudah apa tu baik daripada jamai dulu lah, mana nak syahadah jamai tu berat tu. Baik luar jamai molek dulu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammad rasulullah. Allahumma ja'alna tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Sunat sebab wuduk tu juga. Wa alla yaghtasila li janabatin, dan bahawa janganlah yaghtasila mandi li janabatin bagi janabah au ghairiha atau lain daripada janabah. Lain pada janabah tu kal wudu'i seperti wuduk fi ma'in raqidin. Tepat air ya, tak berlari. Kolah besar tapi cukup dua kolah tapi tak berlari. Tak sunat lagi mandi dia tu. Sunat mandi lain. Bila ma'in raqid tu selama mana ma'in raqid lam yastabhir, kalau sungai besar apa? Yang Allah sah air berapa ribu kolah tak tahu. Kolah sah walau dia tak berlari tapi air istabhir jadi laut tu dia banyak. Kalau gitu mandi dalam tu makruh. Karena bi'in fi ainin ghairi jaring. Seperti nabek tempat air timur. Nabek tempat tu air lah. Min ainin daripada ing adalah tanah tu lah. Ing mata-mata air tu. Tapi ghairi jaring, yang tidak berlari. Kalau ma'in raqid, ya kita buat pada ma'in raqid tu kita buat dua bagai tu. Kalau qalil makruh, kalau kasir tak makruh itu. Senang situ. Kalau ma'in raqid air hak tak berlari, mana air hak duk tanggung di dalam satu tempat hak tak ada berlari. Ada berlari maknanya tukar lain. Kalau dia sikit kita mandi situ makruh. Kalau banyak pahal daripada yastabhir tu. Kalau dia banyak tak makruh. Tak dia makruh. Buat itu ni. Qauluhu kana bi'in yuhtamalu annal kafatu li tamsilil ma'ir raqid.
Untuk nak melupa. Allazi yusannu adamul tisafih. Sunat adamul tisal tidak mani fihi padanya pada ma'in. Wa yuhtamalu anna halin nazir litanzir binaan ala annal murad bil ma'ir raqidi ghairi jari itu wa ghairi nabat tu wa ala kullin yusannu adamul tisali fihi. Tak sunat kita mani. Dalam tepat hak lam yastabhir. Tepat hak tak ada jadi banyak, tak ada jadi bahar-bahar tu laut. Mana air tu tak jadi banyak seperti laut dak. Kana bi seperti nabat. Nabat tu misal pada lam yastabhir tu. Hak tumbuh, hak tubik daripada air mata bukan banyak. Tubik daripada lago gitulah, lago gitu ya tubik. Lago air tak banyak, tak berlari pula tu. Mani letu tu makruh. Far'un lawi tasala li janabatin. Far'un tu khabar tada masuk. Haza far'un ini far'un. Azam tada far'un khabar. Lawi tasala dan jika mani ia mutasi. Li janabatin bagi janabah. Wa nahwi jum'atin dan upama Jumat biniyatihima dengan niat kedua janabah atau niat tu hasalah hasil kedua janabah. Masalah gini, kita pagi Jumat, kita berjunuk. Bagaimana itu kita nak mandi sekali dua tu pada hasalah hasil dua. Ngada kita mandi saja aku mandi junuk serta dengan mandi Jumat. Saja aku mandi junuk serta dengan mandi hari raya. Saja aku mandi junuk serta dengan sembuh daripada gila. Saja aku mandi junuk serta dengan baru masuk Islam. Ada hasil pahala kedua-dua tu semacam kita masuk semaya dalam masjid, awal-awal kita masuk niat semaya belum luhur, semaya sunat luhur serta dengan tahiyatul masjid. Boleh dua-dua tu. Tak ada kena niat suku-suku dak, mai suku dak, ayah kali. Masuk ana soalan ni. Hasil kedua. Wa in kana al-afdal jika al-afdal tu ifrada kullin bi ghuslih. Dan jika al-afdal jika adalah afdal tu ifrada kullin kita mesuku ke tiap-tiap suatu tu bi ghuslih. Maknanya kita mandi junub suku, mandi Jumaat suku. Walau begitu pun hasil ini ayat tu. Hasil kalau kita buat dua-dua pun. Au li ahadihima atau kita niat bagi salah satu daripada kedua janabah dan Jumaat tu hasalah faqat. Hasil iyo ahadu. Iyo ahadu tu faqat. Lagu mana? Kita niat maya janabah so, hasil janabah jelah. Jumaat nak niat lain. Gitu mana ya. Ada ayah boleh. Faqat ay la ghairu. La ghairuhu mawjudun. Walau ahdasa dan jika berhadat ia seorang. Summa ajnabah. Dia ketuk dulu. Sebelum tu dak semaya ahdasa. Summa ajnabah. Kemudian dia tidur mata. Tu keluar air mani. Kafa ghuslun wahidun. Ni muktamad ni. Mado baginya lah oleh ghuslun wahidun mani yang satu je. Mani yang satu je. Mana makna wuduk tak nambah lah mani apabila tangan dia tak buat benda empat wuduk lah dalam mani dia tu. Tadi ada khilaf tu wuduk tak masuk dia tu apa honing kamu tamak ni. Kafa ghuslun wahidun mani yang satu mani janabah tu wuduk masuk dia tu dah. Wa illam yanwi dan jika tidak mani ma'ahu tidak niat ma'ahu serta ghuslun wahid itu al-wudu. Tak ada niat wudu kali pun. Tak ada niat wudu tak apa buat lagi. Kalau kita nafi sekali pun. Nafi kata kawan ni rak ni tak boleh wudu. Lagu tu pun wudu termasuk. Wala rattaba a'dha'ahu dan tidak tertib a'dha'ahu tidak kena tertib lah. Akan a'dha'ahu akan anggotanya dak. Wala rattaba ya mutasi a'dha'ahu akan bahasa tangan lu kaki dak. Niat di kaki pun tak ada masalah. Niat di kepala pun tak ada masalah. Cuma tepat niat awal hak mula-mula tepuh dulu ada gitu. Atau kita mandi ke segerak dah. Air baru siapa tu? Awal air baru siapa tepuh mana niat situ. Tak syarat kering ke tu ada. Tak ada syarat gapo. Menyapa ke air pada anggota serta dengan niat jadi. Dengan makna kalau kita mandi junub habis semua dah kita niat junub lagi mami auto nak siapa air.
unyu apa ai, baru aja okey. Okey dah kan ya di mana junuk lah. Ni dah 3 kali sudah kada kita mandi basuh tubuh dah ada kita. Lagu tu pun boleh. Ini pengalaman wuduk tu. Basuh saja apa lagi, mandi dulu. Baru okey kali, ya kata lah kan air apa beda. Temani junub kan junub kan. Dua batai sudah. Mado aswaya masuk itu. Wala rattaba a'dha'ahu. Wa far'un hadza far'un yusannu lin junubain. Sunnah bagi junub wa haidin dan ogah wa nufasa ada orang nipa. Ba'dan kita idami hima selepas selesai daripada darah kedua. Sunat apa? Ghuslu farjain. Sunat basuh faraj. Basuh kemaluan dia. Cuci daripada haid dan nifas tu. Cuci sunat basuh faraj dia tu. Kenal lah kau dah faraj ke? Tu. Tak kenal hanya saya tepi. Hak musannah tak sebut sininya bubuh misku. Dulu ya ada misku. Apa mana berimiak bahu yang buat daripada kerja, perut kerja. Allah ni ikutlah. Lain daripada misku tu tak ada apa. Sunat bubuh. Tapi tu musannah tak sebut lah ni. Kita lain sebut. Sunat mewangikan rasa misku tak apa. Mewangikan farak dia tu dengan wangi-wangi kerana nak wih habis bahu, akhir dan darah nifas. Nak wih habis tu. Sunat juga di situ. Tambah lagi sunat situ. Tak nampak sebab tak ada je boh tu. Tak ada lah. Wa wudu dan sunat wudu. Aneh be. Wudu ni sunat suku. Mana wa yusannu atah. Wa yusannu wudu linaumin bagi nak tidur. Kita nak tidur malam kan sunat berwuduk dulu. Pasal kita ambil wuduk malam ni malaikat jaga dulu kita. Aku tu. Wa akli dan nak makan. Belum nak makan sik. Ambil wuduk. Tak ada ambil wuduk kalau buat makan. Pasal tangan tak ada. Emang tu wuduk sudah dah weh tu. Mari berdoa tak ada baca. Habis tu tak kenyang ke. Yang mata mak kan naruh pinggan dah. Tak ada baca bismillah. Kita makan tak kenyang. Wa syurban dan minum. Nak minum air pun nak wuduk juga. Sunat. Tu ngaji deh. Supaya jugalah wajib ma'in walau tak nak sebut pun. Kita nak jemaah isteri kita, nak bersubuh dengan isteri kita, sunat kita ambil wuduk dulu. Kenapa? Kan ada hadis sebut. Dari riwayat Muslim. Rakah 300. 300 yang ke-8 riwayat Muslim. Rakah hadis dia ada. Wa yukrahu dan dimakruh. Fa'lu syai'in buat sesuatu min zalika daripada demikian itu zalikal mazkur. Min naumai wa akli wa syurbai tiga tu. Fa'lu syai'in buat akan suatu fa'lu syai'in dapat masdar pada maf'ul. Buat ia seorang akan suatu min zalika daripada demikian tersebut daripada naumai akli syurbai tidur makan minum tu bila wudu'in. Dengan tidak wudu. Tak boleh weh. Nak tidur dengan tak ada wudu tak boleh. Tu nak makan dengan tak ada wudu tu tak boleh. Makruh. Tahu kita berjunub tapi kita nak tidur tak mandi lagi tak boleh sunat mandi tidur atau kita tak mau mandi kita ambil wuduk je ambil wuduk kita tidur supaya apa supaya tak seru tubuh badan kita tu jadi tak kok tu ada setengah kaji kata apabila kita berjunub kita tak mandi atau tak ambil wuduk tak tepuh dengan tubuh badan kita tu air dengan sebab panas benda dalam kita tu menguap pada tubuh kita baru kita bangun esok tak agak letih. Betul syarat ya suruh sah gitu. Masalah kesihatan masalah apa. Duduk dalam kitab fiqh tu dah. Wah kitab fiqh tu royak sihat kita insya-Allah. Wa yang bagi Allah yuzilu qabla al-ghusli. Ya cara ghusli. Wa yang bagi dah sunat. Ingat boleh yang bagi lagi kitab fiqh boleh kita takdir dengan wa yusannu. Dan sunat Allah yuzilu bahawa setidak menghilang. Qablal ghusli sebelum daripada minum. Qablal ghusli sebelum daripada minum pula dah. Kata ya panggil panah dah bakar je ni. Qablal ghusli sebelum daripada yang mani itu sya'ran wa zufra sya'ra rambut. Sabit orang perempuan apabila kita tengok mama kita dulu. Yang ulun yang nak mani ke apa mani daripada hair kan.
Ya ada yang bekah, awak pergi bekah dengan bekah. Dia manis sekali dia. Rambut hok luruh. Rambut hok luruh orang tua dulu je kutip, sisi je kutip tara-tara yang pergi manis sekali. Ha. Yang buat tu tengok orang dulu juga. Aku tak ada mengaji ni. Aku tengok orang-orang mama-mama dulu, bini-bini tok guru dulu dia mula cerita. Siapa ke sekarang? Kenapa? Tengok. Wa alla yazilu dan bahawa tidak yuzilu. Zala yuzilu. Alla yuzilu qabla al-ghusli sebelum daripada ghusli, sebelum daripada mani itu sya'ran rambut. Jangan buat lagi. Kita berjunuk hal keadaan rambut kita ada sini. Bawa kita nak mani, kita rambut dulu. Rambut tu kelip mani. Jangan buat lagu tu. Wa zufran dan kuku. Kuku. Oh, kita berjunuk dengan kuku kita. Bawa kita nak pergi mani, kat kuku dulu. Kat kuku dulu waktu mani. Jangan. Wa kaza daman dan seperti kuku darah. Oh, bawa kita berjunuk, pasal nak pakai, pergi pakai dulu. Bawa pakai mani. Jangan buat lagu tu. Li'anna zalika kan bahawa sedemikian itu tersebut zalikal mazkur minasya'ari wa zufrin wa damai. Wah itu. Li'anna zalika zalikal mazkur demikian tersebut daripada sya'rin daripada bulu. Sahata rambut bulu gapo-gapo ikutlah. Wa zufrin dan kuku. Wa damai dan darah. Yuraddu dikembali kelik fil akhirati junuban. Kelik semula di akhirat esok. Jadi junub. Karena kita tak mani je. Kita ada kuku. Berjunub dengan kuku kuning. Dia belum daripada nak basuh je dia berjunub. Di akhirat esok. Bakit semula. Bakit semula. Bakit bukan untuk nak seksa. Tu pun. Ini sunat kita buat. Buat lagu tu. Sunat. Habis orang tua ya ukar rambut ya gimana sekali dengan rambut lucu masa dia berjunuk tu. Cubalah mencukur rambut, kerak kuku, apa lagi? Apa bekai apa semua tu. Kepada khilaf ulama lagi masalah kelik tak kelik tu lagu mana. Ada setengah ulama seperti nakal Imam Qalyubi rahimahullah taala dia kata masalah ni ada cek sikit ni. Dia kata kita kembali lagu mana benda tercerai daripada masa hidup. Tu dia kata kerana hak kembali ke akhirat esok tu anggota hak yang mati tah tu. Tu pasal anggota yo apa namanya anggota hak tak ada. Anggota hak tak ada atau hak terputus. Anggota yang terputus masa hidup dah anggota. Tapi boleh lagi akhirat esok kembali semula betul. Imam Qalyubi kata lagu tu. Maknanya ada khilaf ulama lah makna kalau kerak tak ada apa makruh situ ya. Tak ada jadi azab ni orang atau boklik buku atau bakit semula ni pasal sebab kuku tu maknanya kita ada. Kuku tu kita azab itu pula ada bukan kata sunat kan ada sunat. Kalau lah kuku tadi tu kembali di akhirat esok untuk nak azab ke dia kita, dia kena kata wajib. Syarat wajib dah. Menggerak kuku belum junuk haram. Dia kata kok tu selalu dah. Ni sunat, boleh sunat boleh pilih di antara dua tu. Kita kena faham. Bahawa agama kita pun menurut sunat dia pernah wajib dah orang awal ni. Seolah kata diri dia tu kena buat dah, dia tak tahu lagi benda tu gapo. Dah ulama dah kata. Kita orang ngaji tak tahu. Wajaza takasyufun lahu lil ghusli dan jazahru takasyufun. Tani mudah kelanye, kecak dah. Mani kelanye. Orang Malaysia ke apa? Telanjang. Terlanjang. Lahu baginya bagi lil ghusli lah. Baginya bagi nak mani lil ghusli tu fi khalwatin pada khalwat. Khalwat kita duduk dalam jamban tu lah. Jamban. Bukan tanah jamban. Jamban. Apa jamban? Jalan masuk buai najis. Jamban jing tu jalan. Ming tu masuk. Bo tu buai. Nung tu najis. Beres. Jalan masuk najis. Jalan masuk buang najis. Tu orang tua kita tak jamban. Baru tak tahu cerita. Tak tahu kisah. Tak tandah. Tak tahu tak makna apa. Tandah tu buat tu tunduk. Tu. Nung tu gapo. Nipu ke lagu mana.
Malah orang baru tak kerti kata dulu ia kira nak wadak satu kalimah betul dalam ilmu nahwu ada ilmu wadak. Wadak. Al-wad'u tu. Wadak pula ada wadak sorry, wadak kabik becak malah istiqah tu. Orang Melayu kita je kena orang Melayu nak wadak jamai ni. Dia tengok tempat orang lagu ni letak ke apa? Ada orang jalan masuk mana haji. Kalau jalan masuk mana haji tu panggil buat rumus jamban. Jing tu jalan, main tu masuk, bo tu buai, nung tu najis. Jalan masuk buai najis. Kan? Supaya orang ada wadah satu kelimah lagi. Orang khususnya orang petani. Kita kata silap lah. Mudah-mudah. Kelimah babo. Babo ni gelaran orang ahli ilmu. Apa hari ni ya dulu dia. Tok Koto. Tok Bermain dulu. Ada. Tok Guru ya dulu. Tuan Guru. Tok Guru. Tu gelaran sungguh. Orang dulu. Orang online. Belum. Ya babo ni baru mari je. Siapa dia wadah babo ni? Kalau kita ngaji ilmu wadah ini. Kena orang Arab. Babo-babo ni orang Arab wadah untuk apa? Untuk ayah. Apabila dipanggil oleh budak je. Sebut dalam kitab Lisanul Arab. Kalau kita ke buku lisan tak ingat muka mana. Apa kita kejut pun. Lisanul Arab dia kata. Babo-babo ni asal daripada ba'atiflu. Ba'atiflu maknanya mekata berbunyi dengan lafaz ba'. Ba' ni ya budak yang nak kecek tak boleh lagi. Yang nak panggil pak ya. Ba' ada Soro ya tu ulama ambil ismul aswad. Mari buat jadi satu nama. Ya ambil ismul aswad tu. Ba'atiflu tu. Ambil daripada ba'a, ya dengar, ya sama. Ya dengar daripada suara budak. Apa yang nak panggil pak? Ya ba'. Alamak kita papa. Dia tak panggil iya lalu. Dia dia ulama ambil ismul aswad tu. Giwadak jadi nama untuk pak. Sahabat tu orang Arab. Baba masih. Ya baba tu pak. Bukan gelaran ahli ilmu. Adapun kita kata baba ni satu gelaran ilmu kita kata baba ni itu. Itu untuk siapa kepada makrifah, itu untuk siapa kepada jalan ilmu. Iya wadak. Kalau orang Melayu wadak tak jadi. Karena wadah sendiri itu kena orang Arab. Bahasa Arab. Tapi bila kita wadak padahal masalah tak ada gapo, kita nak ketek cara halus sih, kita orang ngaji. Kenapa halus? Kadang-kadang tengok tak nampak benda ni. Pasal dia tak tengok kamu, dia tak ngaji. Kamu tak ada kita tengok mak ajen segala mak ajen tak. Ngaji. Ging gitu. Babo gila. Ya buku babo sampai jadi babo ahli ilmu ni orang kelip Mekah. Fok kelip Mekah tu kan awak nak apa kelip duk tanah be nak mak Mekah tu bakal ni babo babo orang ahli ilmu babo juga. Terbelah lah sekarang tu termasyhur. Babo lagi ni sebuah ahli ilmu daripada Tok Guru tak ada doktor tu tanya asul wad'i. Ada muata dak babo ni pitu. Tengah dia kata, babo ni siapa dia? Pitu. Babon tu pitu. Ya mana? Pitulah babo tapi babon pitu tu letak pada ahli ilmu tu. Pitu tu nak masuk pada satu tu. Kita wadak tak jadi gapo. Kalau orang Melayu wadak tak jadi gapo. Malaikat orang Melayu wadak jamin dia di. Arana wadak tak boleh jamin dah. Tak jadi wadak dia. Itu ngaji ilmu wadak. Kalau nak kira Allah, ya tak ada. Masyhur tak ada kira. Mari daripada ba'a atiflu. Tiflu tu ambil ismul aswad giwadak jadi nama bagi seorang bapak ganti daripada mana pak tu. Mana abang tu. Tu budak. Ambil seorang budak je kita gelar ahli ilmu. Orang yang kata dia tak erti sikit. Tapi kalau kita kata dengan umum jadi orang nak murid. Kalau kita tak taksub dengan ilmu tu, dia terima boleh lah. Kita ngaji cari kelimah daripada mana. Dia lebih daripada Tok Guru tak ada dah. Tok Guru dulu tak ada Tok Guru. Kerana ulama tanding ni salah satu dia nak jaga. Dia nak jaga orang kampung untuk pakai dia dengan anak murid tu, pak nak ayah. Sampai almarhum lah dia sikit. Ayah kat ayah.
Semua tu akhir panggil iya. Iya nak kelip. Iya nak mari panggil iya. Rasa kata guru ni sebab pak itu. Bukan kata ahli ilmu kita orang sujud kaki je dah. Pak ya. Tapi pak dua, pak bagi roh dan pak bagi jasad. Tu dah khilaf ulama. Tengah kata lebih guru. Tengah kata lebih ni kerana guru. Kerana pak bagi jasad. Jasad cu. Mati habis dah lah. Upaya hulak belaka kita ni. Tapi guru pak bagi roh tak cu. Roh yogi dak kerasa yo kekal abadan abidin dah roh kita ni. Tapi diganti ke badan lain. Atau setengah ulama ya ilah atau kalau gitu guru lebih dapat lagi. Walau muktamad lebih pak hak beranak kita tu lagi. Walau. Sah. Guru dia kau guru dengan dia kau pak tak tu mana-mana lebih tu tu. Deh. Panjang pula dah. Monah. Tak apalah bagi pengalaman untuk kita tahu benar-benar luar. Wajaza takasyufun. Dia suka kuat agaklah gitu ya. Agak macam kita ni. Wajaza takasyufun lahu kerana fi khulwati pada khulwat ai bi hadrati man yajuzu nazruhu lah. Di hadrah depan. Depan ni hissi. Kalau depan hadrah ni hissi, kalau hadrah maknawi no, hadrah ilahiyah tu tak mesti depan belakang kita dengan Tuhan. Hadrati man yajuzu nazruhu harus lehannya ila auratihi pada auratnya aurat sebagai ibu kita, ayah kita, bini kazaujatin wa amatin seperti zaujah wa zalika man yajuzu nazruhu ila auratihi itu kazauka inung kazaujatin seperti bini kita, bini seperti suami boleh tengok semua juzuk daripada tu. Ada gapo juzuk di isteri kita tu boleh tengok belakang. Wa amatin dah hamba. Tapi kita mani pun wasatru afdalu tutuplah afdalnya. Mani dalam keluar dah pun kita bakal kain lah afdal. Kenapa? Nak jah daripada ayunil jin. Mata-mata jin. Jin ngagu. Kita tengok kita dah berasa tak apa tengok dah. Tapi dah jin dah tengok. Ambil kena baca doa. Apabila kita masuk tanah ni kita baca doa. A'udzu bika minal khubsi wal khaba'is. Khubsi wal khaba'is tu jin jatuh jin tina dah. Lari lebih-lebih nak baca doa tu. Tak baca tu kan sudah. Jin dah seberang tu. Ni besar weh, ni heluh weh. Sudah. Kita tak rasa tak apa. Dah ada mana nak tengok. Berat. Lepas tu so lagi dia masuk jamai. Kita nak tudung pala. Kena masuk jamai nak tudung pala. Awak yang orang piah tak apa. Tapi kalau dengan serbai masuk kena apa nama ni? Ekor serbai kita ni kena lipat. Kena lipat taruh atas ni. Tu. Pasal riwayat mari mana tahulah. Malaikat dia jaga. Tu, duk bergantung, duk jaga. Bayar nak katuk sini. Orang molek puai serbai. Piah aja tak apa. Tahu kita masuk tutup kepala dengan tangan tak apa. Malah tangan batis dia tutup dah kepala. Tak apa juga. Berdi besar. Berdi ada itu seolah. Berdi rukuk tak dapat apa pula. Gelak lemak. Tu berdi. Gayung. Gayung tak kepala. Gayung kan apa tadi? Jisetai lomo segala khabar kalau najis tu tak apa kita. Tak apa. Duk boleh rasa pereh. Rambut molek pula. Duk lomo boleh setai jin. Segala khabar yang kita tak nampak. Tu segala khabar yang eja boleh guru lah. Wasatul afdalu wa haruma dan hare manik lanjut tadi tu. In kana sama jika ada di sana may yahrumu nazruhu ilaiha. Pada aurah tu. Ada orang ajnabi ke. Lagu tu. Orang hak hare tengok tu. Bila hajatin lah. Haruma in kana sama may yahrumu nazruhu ilaiha. Harumat takasyuf dari arah dulu. In kana sama ay fi mahallil ghusli. May yahrumu nazru qawluhu may yahrumu
ila auratihi lah, tengok pada auratnya. Wala farqa fi hurmati zalika hina izin ay yaghuddu absarahum amla. Tak kira wala farqa, dah tidak dibeza dari ana fi hurmati zalika hina pada hari iaitu pada ketika ini baina ay yaghuddu, di antara mereka itu katuk mata, absarahum ya katuk tak kira hari. Kalau dia duduk kita apa yang katuk mata, tak boleh juga. Wala yakfi qawluhu lahum aghaddu absarakum khilafan liman qayyadaha bima idza lam yaghaddu absarakum. Apa ni? Kama haruma ayatakasyufil khuwa, seperti mana hari juga kalau buka lalu khuwa tu bila hajatin dengan tidak hajat. Kita duduk dalam bilik sore kita duduk buka tidur ngah pelanya gitu. Tak ada tutup ke apa tak. Hari. Kalau kita pakai selimut ke, kita pakai seluar boxer kalau gua tak apa dah. Tu mana kena ulama yang kata hak harinya hari buka 2 saat atas. Betul juga. Okey, maknanya kalau kita pakai seluar lalai, tidur tak apa. Tidur lepas gitu. Ini tidur lepas gitu. Ada juga ke apa? Kalau hajah tak apa, li arnal hajah dengan wahalla fihi dan hari mustatil halla takdih warajak lek pada takasyuf wahalla dan halla ia takasyuf dan ia buka aurat dia tu fiha pada khulwat li adna gharadin, bagi sekurang-kurang gharak. Tengok lain anak yang kata kena wa qauluhu li adna gharadin ay li aqalli hayatin wa hiya ma taqaddama wa qauluhu kama yati, mana kama yati zikruma ada ayat deh. Ada nagarodeng kata barudi seperti sejuk. Allah hari ni panas kajak. Panas. Kalau kita buka kipas dah pun ada baju kita tak rejuk tak panas lagi. Tanya. Tidur dengan telanjang tidak masalah, tidak diheret pasal ada nagarodeng. Apa sejuk? Nak sejuk sikit kan? Kalau udah panas lajak ni tidur pecah baju, pecah seluar, buka kipas. Tak ada masalah. Pasal apa? Pasal kita nak tabarrudi. Nak mensejuk-sejuk ke. Luar ada qauluhu li adna gharada itu kat tabarrudi seperti tabarrud. Tatimmatun hazihi tatimmatun inatimah. Ada ayat pun. Fi makruhatil ghusli, pada beberapa perkara makruh di dalam mandi. Wa syurutuhu, dan syaratnya syarat mandi. Wasyurutihi, dan syaratnya syarat ghusli. Wasaniha, dan yang kedua. Tu wasaniha ni duduk qauluhu dalam muqabilu qaulihi awal ba'ru ahaduha ay taharatun anil hadasin wa janabatin. Wasaniha aisani syurutis shalah. Syarat. Yang kedua syarat bagi sembahyang. Mana syarat yang kedua bagi sembahyang lah. Ya syarat ni benda luar daripada sembahyang. Rukun tu benda yang bersakut, ya ada benda mesti kena buat dalam ibadat. Kalau syarat benda mesti kita nak buat belum daripada kita nak berlaku ibadat. Betul kiblat dulu, betul panggil syarat. Rukuk sujud panggil rukun. Taharatu badani, cuci ke badan Cuci ke badan. Wa minhu, dan setengah daripada minal badani alladzi tajibu taharatuhu tu. Yang wajib kita basuh tu dakhilul fami, dalam mulut. Wajib kita basuh ke? Dalam anak dulu. Falau akala mutanajjisan, maka jika makan ia seorang makan mutanajjis. Benda makan tapi bercampur dengan najis, lam tasih salatuhu. Tak sah sembahyang dia. Bila malam yaktasil famhu. Malam yaktasil tu masdariyah. Tak boleh lah. Muddata adami tisali famihi. Tadi gitu. Muddata adami tisali famihi. Selama mana tidak basuh akal mulutnya. Dalam mulut ada najis ya. Kena buang najis tu dulu lah. Wal anfi, atau keluar darah daripada hidung. Kena keluar darah dulu. Wal ainaini, darah keluar daripada mata. Kena buang habis dulu. Itu maksud dengan taharah tu badan ni. Cuci dulu. Belum nak mayat. Wal malbusai, mana taharati malbusai. Malbuh ni baju. Benda yang dipakai. Kain. Wa ghairihi, lain daripada malbuh. Lain daripada malbuh tu. Bayar daripada ghairinya min bayaniyah. Min kulli mahmulin lahu. Daripada tiap-tiap mahmulin yang
Mahmulin yang ditanggung lahu baginya bagi seorang tu. Mahmulin yang jangan mahmulin ni kain ni mahmulin panggil. Baju pun mahmul juga. Telefon mahmul juga. Tali yang kita pegang tangan pun mahmul juga. Wa illam yataharrak, dan jika tidak bergerak. Dan jika tidak bergerak, ia mahmul tu. Wa ghairihi. Kamal busim kamande kalimah bayan. Wa illam mahmul. No. Wa illam yataharrak il mahmul. Benda kita tanggung tak gerak ni. Kalau benda bergerak macam ni. Kita dah nying seko. Kita nak semaya takut nyerai kalau kau ano. Najis lah nying je. Tali kita pegang tali. Patah betul lah. Pegang tali yang diikat bagi najis betul lah. Atau tali tu duduk ada tali. Tapi duduk sakut dengan kita. Tali tu. Tali tu pun batal juga. Tu malaikat benda pasal jagalah. Tak icap banyak tajak. Ni tali lah kita berhubung kita. Tak icap ada sini 2-3 toko. Misal tu. Nak cuci ni benda mahmul lah panggil. Ni tali. Tali ni. Ada najis ke kan? Duk dengan tuada kita. Semaya dengan gitu. Patah maya. Cuci dulu. Malaikat kalau speaker gak tak icok ke berak tak ibu speaker no ibu tu. Ibu dia no tak tu tak apa. Dia ayat tali tu. Kalau dia tahap segi tu tak apa. Di tali tu tak boleh. Wa illam yataharrak, dan tiada bergerak ia mahmul sekalipun. Biharakatihi, dengan geraknya, gerak bagi seorang. Kali bang tak ada gerak ni. Misalnya ni gerak. Kita gerak. Ni. Tapi sini tak ada gerak ni. Najis dari situ. Tak boleh juga. Kalau macam baju ni kita bergerak, ya gerak tu kita. Tu. Kalau serban ni kita bergerak, ya gerak tu kita. Jika kalau serban ni biar kita sujud, masalah sujud. Jika kita sujud, kita tapai di dahi kita, batal. Kenapa benda tu bergerak dengan bergerak itu? Kalau benda tu tak bergerak dengan gerak kita, dengan rasa kan, tali ekor kita, tali serban kita ni panjang. Wisma ni panjang lagi. Kita gerak sini, lain tak gerak dah. Kita sujud panjang mari tu, tak batal. Kenapa? Dia tak ada bergerak, turut gerak kita. Jadi kena ingat lah macam ni. Wa makanin yusalli fi. Dan tempat yang yusalli yasmaya fihi padanya, pada tempat tadi tu. Cucilah. Cuci tempat tu. Cuci daripada apa weh? An-najasin, daripada najis. Ghairi ma'fuwin anhu, ya tidak dimaaf anhu daripadanya, daripada najis. Qauluhu dalih. Qauluhu ghairu ma'fuwin anhu i'lam mana utlub wa ta'allam hatta ta'lama. Itu mana i'lam. Utlub anakmu ngaji. Wa ta'allam dah hendak belajar hatta ta'lama yang mengerti. Annan najisa, wasa najis itu min haitsu huwa, kira-kiranya najis itu yang kasimu ila arba'ati aqsam, lebih 4 kara. Tengok ada qauluhu ya anah dalil itu, qauluhu ghairu ma'fuwin itu. Kismun la yu'fa anhu, satu kisah tidak dimaaf. Anhu daripada najis tu, fisaubi wal ma'i, pada badai daripada air. Karauseng wa baulain, seperti tahi dan baulain kencing. Wa qismun yu'fa anhu, dan satu kisah lagi dimaaf daripada fihima, pada kedua. Kama la fihima fisau, dengan mak dia. Fihima fisau, ada baju dan ada air tu. Kama la yudraku hutofu. Seperti mana barang, seperti mana najis yang la yudraku, yang tidak didapat lihat. Akannya kama oleh atarfu, oleh mata. Najis tak apa mata. Tak apa. Kena duduk berhati. Ni najis. Kena duduk berhati. Molek baru nampak. Kalau tengok dengan mata muqtadir itu, tak nampak tu najis. Dia maaf juga najis tu. Wa qismun yu'fa anhu fisab dunal ma'. Tu satu kisah lagi dia maaf pada baju dunal ma'i, tidak ada kain. Itu tidak pada air. Kakoli lidami, seperti sakit.
sedikit darah keluar dari kita lah. Kalau darah ajnabi, darah orang lain tak kira sikit banyak. Oleh laku. Wa farraqa Ruyani, Imam Ruyani dan membeza oleh Imam Ruyani rahimahullah taala bainahuma di antara kedua bi annal ma'a yumkinu saumuhu. Ya bainahuma di antara saum dengan ma' tu. Bi annal ma'a wa sa'a yumkinu saumuhu, mudah kita nak jaga dia. Bi khilafis saubi, dengan bersalah dengan baju. Payah kita nak jaga. Bi an ghasalat sauba kullu sa'atin yaqta'u bi khilafil ma'. Okay. Wa qismun yufa anhu fil ma'i dunasab. Maaf ada air, tidak ada baju. Kamaitatin la ada malah sa'il ma. Baju tak boleh ni. Nyamuk tak boleh baju kita tak boleh. Cicak dia mampu boleh baju kita tak boleh. Tapi dah ada apa? Yufa fil ma'. Wa zubali fi'rani. Dan tahik bagi tikus. Allati fi buyutil akhliyah, yang ada dalam rumah tak ada orang. Rumah tak ada orang. Berak dia. Tapi yang maaf pada air, tak maaf pada baju. Okay. Lepas tu ijak. Bro, maya malak-malak ijak. Tengok tu, sudah maya dah, tengok tak ada kaki. Soh semaya dia kena usrul i'tizar. Bukan umum balwa. Umum balwa tu benda suku. Saya katu. Kena katu. Katu juga lagi. Malam-malam kalau tak ada tempat lagi tu, kita buka berita ada hurang rumah kita. Kenapa? Allah, jadi bahasa malam. Kengkatu. Barak. Kengkatu. Malam-malam tu baik daripada pusu je. Ada yang banyak lajak dalam masjid dah. Dalam masjid sayat-sayat dia tu. Najis tu. Tapi umum bala. Banyak lajak. Maaf kok. Hasil lagi yang maaf usrul i'tizar. Payah aku. Ya ke payah? Main negeri kita cicak banyak tu. Lepas dijak. Ibu ramalah satu kali semaya di pondok sekali dengan Lagu Haji Abdul Rahman pondok bawah. Rasa kita ada pondok. Di semaya ramai, Bo sudah semaya molek tu. Kita tengok apa namanya tahik cicak duk kaki dia. Orang semaya tu kan beda balah. Tengok ya apa. Tadi dia cicak dah, tengok dah mati. Bapa tu nak semaya dua orang tadi. Kok tu. Jadi orang rasa tak ada nak ulai. Jadi kawan yang tahu jadi oyak dia, jadi kita dia nak semaya mula. Kau mak ya tak? Lagu tu. Sampai kita tu imam je degam. Kita tu imam hok ngaji ni. Kalau kita nampak sudah semaya dah nampak terjak kaki semaya sore kita. Ni nak semaya mula belaka weh terjak dah. Lepas tu imam tak ngaji. Makmum dia sah dia tak tahu. Dia semaya tak tahu itu imam tak tahu. Dan dia tak ada etikad kata tu imam tu najis. Adapun makmum yang etikad serta nyata yakin kata tu imam tu najis, dia tak kena semaya mula. Habis tu apa tu semaya kita ruat je. Baik kata beres. Bukan sekadar dalam kitab tak berlaku banyak. Masalah bila tu berlaku bila kitab bila bagi. Membawa kepada kita itikad. Ingat benda tu. Ingat orang panggil bukan sekadar surah masalah, ingat hak berlaku sungguh. Macam kuasa tu lah. Kuasa kena debat tu. Tu dia. Ghair mafhum fala tasihhu. Tafra'u mafhum lah. Tafra'u fala tasihhu salatu ma'hu, maka tidak sah semaya dengannya dengan najis tu walau nasiada jika lupa kalipun. Au jahilan biwujudihi, atau wajahi dengan adanya. Tak tahu kalau sumuk ada dalam baju. Bila tengok sumuk mampu ada dalam baju itu maya mula. Au biqaunihi, dan jahilan biqaunihi mubtila. Tak tahu dengan keadaan najis tu mubtilan, mana mubtilan li salatilah, batalkan semaya. Tak tahu. Kata yang batalkan semaya. Tapi tak tahu ni dua perkara yang syara'ah. Yang pertamanya dia tak tahu dengan sahabat dia baru masuk Islam, yang keduanya jauh daripada ulama. Jauh daripada aja. Tu tak apa. Kalau ulama tu tak boleh. Qaulihi ta'ala, ba'a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa siyabaka fatahhir. Dan baju engkau fatahhir, maka hendak bersihlah.
Tu kena bersih baju, cuci dulu belum nak masuk semaya. Wali khabar syaikhaini dan bagi khabar bagi wasyah. Wala yadurru muhazatu najisin li badanin. Dan tidak mudarat membetuli muhazat muzali. Yang kita duduk sini najis di depan kita tak apa. Semua makruh. Muhazatu najisin li badanihi membetulilah oleh najis bagi badannya. Tu. Membetuli mendekati. Tak tahu gini tak apa. Najis duduk kita masih jadah kita najis. Jangan wajadah tak sedera najis naiklah, jadah pasti kalau ke mana. Atau jadah dah tebal kalau ke najis kita tok najis terus maya. Yakin lah tepat yakin dah. Kalau tepat tak yakin kata najis tu tepat tu suci. Tepat yakin kita maya. Makruh. Kenapa muhazat? Membetuli dengan najis. Makruh lagu tu. Semaya lah kan ilmu kalau ke mana. Wah, ada buat maya kan ilmu. Tu. Ya hukum. Lakin tukrahu. Kita makruh. Walau tak mudarat pun lakin tukrahu. Tukrahu solat bimuhazati najisain tu. Ma'a muhazatihi serta dengan mendekati membetulinya najis. Istiqbal najis seperti paling kuat najis atau mutanajis atau benda kena najis. Tahi depan apa ajarah pada tahi. Tu nak bisa. Kalau tahi tu jauh, kau dak uruh kata tak nampak terdepan tak apa. Kan ilmu tu jauh kita mai sini tak ada masalah tu. Tu sakak. Ya tu ni dekat. Wasaqfu. Sakfu ni banyak. Arab pego apa nama ni? Pego kamu yang tahu moh. Sakfu tak sutuh tu. Sutuh terdekat lajak dengan dia. Dia sutuh selalu. Kalau dia rumah berak tu tak makruh tu. Sutuh. Kamu yang duduk atas tu lah. Tapi dia tu dengan sutuh jauh lagi tinggi. Buat rumah tu. Rumah kalau biasa kalau dening lah kata-kata. Sutuh dia tak apa tu. Kena jauh. Kena jauh. Wa kaza in qaruba minhu. Wa kadzalika dastir makiyah itu juga. Wasaqfi kadzalika ai dalil qauluhu wasaqfu. Kadzalika idza kana najisan lah. Wala adalah yasaqfu tu sutuh tu najis. Au mutanajjisan tukrahu muhasat. Lakin ma'al qurbi minhu. Tapi terkaklah la ma'al bu'di tidak dengan jauh tu. Jauh tak mana? La ma'al bu'di anhu anisaqfi bihaisu la yu'addu muhaziyan lahu urfan. Tidak nampak, tidak dibilai kata la yu'addu tidak dibilai muhaziyan mendekati lahu baginya bagi saqfu urfan pada urf. Ada lagu ni. Tak ada gapo lah rumah tak ada gapo. Dengan mau yogi kalau yo kate dekat dengan soto, makro tunggu. Kate semaya ruo teh. Kate semaya pula. Kate tidur ruo usaha kita kata kak soto je semaya situ bawa lek kepala yang misalnya kata tah nu najis. Nak buat rupa masalah. Dah dia lagi buat aku tu. Rupa nampak ibadat kita. Alright. Wala yajibu itinabun nafsi. Masuk isya lagi ni. Gale-gale. Tak apa tak masuk ngorek ke? Gih. Boleh gih sikit dah. Mungkin masalah tak payah mana ni. Apa-apa kita masuk lain pula. Wala yajibu ijtinabun najisi dan tidak wajib ijtinabu menjauhkan diri daripada najis. Fi ghairi shalah lain daripada semaya lah. Kalau semaya tu sunat. Najis di sini kita pergi maya dan sunat tu kerana jauh daripada muhazat tu. Tapi kalau ghairi shalah tak apa. Dengan bawa kan ilmu masuk duduk dengan najis duduk dengan apa ada. Tu. Duduk gelomok tak terpakar lah pakai kaki ke apa. Karena sengaja lomo tubuh ada tu dengan najis tareh tu tamakhuh ya kan sebut. Ghairi salah wa mahalluhu dan tepatnya. Mana mahallu? Maha qauluhu dalam mahallu adami wujubi jitinabihi dayana. Mahal tepat ia tidak wajib kita menjauhi seorang daripada najis tu bila fi ghairi tamakhuh tadammukhi itu tadammukhi bihi bin najisi tadammum masih apa juga dia jemput dia pergi dia lomo tangi hare tu tak ada hijau tangi hare lain daripada hijau lemu aku tak say lemu dah sikit tu lagi basuh lah tu sekelai atau kita duk siik darah duk kat tangan duk gapo tu hare tu buai dah ketak dalam gelas aku gimek duk cuma
Sampai tu ada setengah amal orang petani. Malaysia kita tak tahu. Tu. Amal orang dulu, tapi hari. Berat amal dia bagaimana? Tiap kali dia keluar najis tu, pala najis, pala keluar daripada tubuh mula-mula tu, ambil pala tu lomo tu buah dia. Berat, kena tak jajar apa siapa. Tapi memang dia tak masuk sungguh. Istidrak, istidrak. Dia kena buat ke mana? 40 hari. Allah, hina dia tu. Dia hina diri sendiri lah kata. 40 hari dia kena buat. Kalau 40 hari dia lejai tu baik. Jadi keramak. Keramak dia tak masuk. Tak masuk tunggu. Tapi mengamal pek dah gapo mengamal dengan benar hari. Tak ada muh dia orang panggil. Hari kalau mau najis. Bapa pun tak selawat, tak menggolai tawassul ke Nabi ke lagu mana. Belum gaduh nak cari benda belak-belak. Dia tak ngaji. Alhamdulillah. Tapi dia tak ada mengaku kerajaan langit dah. Malaysia ada kerajaan langit dah baik juga situ. Indonesia ada kecek dengan sumuk. Kecek dengan malaikat. Dia kata kawan nak gigis kak dah. Kalau dia percaya dengan kufran ni, kita boleh kecek dengan malaikat Jibril dia kata. Kecek dengan malaikat Azazil atau saya masuk aku. Allah. Buat dia kakak malaikat. Buat serga tepak dia. Fi badanin aw saubin. Tak boleh. Ada badan dan baju. Ambil aja kalau mau baju tak boleh. Fahuwa maka bermula ia tadamuh tadi tu haramun bila hajatin. Wahuwa dan bermula wahuwa dalil tu wahuwa qaulu fahuwa tadamuh fa tu ditaklil fa ada wahuwa tu ditaklil. Wahuwa kerana ia tadamuh betulah bukan kata fa istinah kalau istinah tak masuk. Fa taklil. Geno boleh kata hari, boleh kata tak boleh lomo tu pada dengan najis. Atau di baju kita. Fahuwa kerana iyo tadamuh iyo lomo ada haramun bila hajatin dengan tak ada hajat. Kalau ada hajat tak apalah. Tu. Hajat nak berubat ke hajat lagu mana ke tak ada apalah tu. Wahuwa dan bermula iyo najis. Syar'an pada syar'i fi syar'i fi nazar syar'i pada pandangan syarak mustaqzarun benda yang cuma yang menegah iyo najis tadi tu ia mustaqzar tadi tu sihhatas salati menegah akesas maye haitsu la murakhisa haitsu la murakhisa ni apa kaidun lil istirkhal tengok dalil sebenarnya qauluhu haitsu la murakhisa ai maujudun. Murakhisa tu panggil isim bagi la maujudah maksud tu khabar la. Yalah apa nak meh-meh ngalau la jugalah la alfiah kata ana wa ba'da lau la ghaliban hasful khabar mun wa fi nasil yamin zastaqar. Ba'da lau la hazah khabar oleh. Wong la ni la murakhisa ai apa la ghairuhu maujudah lah. La ghairuhu maujudah tu oleh hazah tak mau. Bila nak buat majalah alfiah itu Tanmiyah, syarah tanmiyah jadi habis baca alfiyah, tu berangin. Walau tu ponok yang kata dah. Pasal jenis buat berangin. Ponok yang kata dah khususnya tani. Pasal tu pakai ya tak pandai, ya tak pandai walau pasal tu juzuk tu dia tu jahat ada. Golek orang mau kita. Walau tu kata kalau mula saya dia berat lagi. Dia tanya hamu. Tak lu tajzi kodeng ke apa? Ya kata mu budak-budak itu ni ngopok suat tai ya kata mu. Benar itu lalu mu ni ulah ya disikit. Orang lain makan nasi berlaku kata. Geno ngopok mu suat tai. Boleh tak erti gitu lalu. Kamak orang kasih. Cuba orang lah ni. Madrasah nak katuk lah ni. Katuk demo kajak katuk halu lah. Masa apa asmanya waktu dah gini cerita orang ya dek ya ada parampuan ni parampuan bila parampuan ya bala taruh kalau bala balik sikit kita gelar dua bala ni sebelah parampuan ni sebelah lelaki asuga lapeh bukan selapeh pokok hidup murah benar-benar tu ya sakak hidup murah benar-benar tu pasal fok mono pasal tak reti aku mengajar apa kali royak tak ikat tak lengkap ya tak ikat royak tu banyak kali gitu saja kat tak apalah
Pergi temu je kan murai kita tak ada murai. Jenis guru hak itu tak boleh. Guru yang tak reti, dia bangun. Dia bangun, mek dia rotel, dia siri laki dia. Rotel nak minyak lah, nak rotel. Kayu tu lah. Dia bangun nak mek tu, lek para puan buka pintu lah boleh dah. Ya para puan ya pintu dah, pintu. Buka lah boleh dah. Halih boleh. Dia bangun, hok tak reti dia kan. Oh, pak ujung tu nate. Dah tak para puan lakoh tino ke kerak. Ujung pintu nate. Takut semua. Dua lapis tu terkejung. Itu nela tu ujung tu lari dulu. Lepas tu kau lari pergi semula. Hak kena wadah dia, Fok ni. Fok ngaji ni. Oh, abang Sepanyol. Hotel ni dah nak pergi buat tu. Benak juga lagu ni. Lepas tu kak, sudah ngaji siap. Esok ya sejuk lah. Esok pergi jumpa Tok Guru. Minta maaf Tok Guru. Aku tak panas. Tak ada murid sangat. Kau tu pula. Tok sendiri pun. Aku juga ada panas masa dia tu. Tu seorang-orang dulu. Masya-Allah orang dulu. Dia tak timbul kata satu juzuk dalam hati dia nak raka pada budak. Walau buat lagu mana aku. Orang dulu lagu tu. Jeli mata tu petak. Jeli mata saja je. Kita lah ni ibu bapa tak akan nak pecah, tak akan nak royak tak. Kena mewak itu kita tu mewak orang panggil contoh tauladan. Patuh taat. Orang dulu. Fahuwa ada fayadkhulul mustanji bil hajari hadzal qaidu tu lil aqalah fayadkhulul mustanji lil hayy maka masuklah istinja dengan batu fa innahu yufa. Kalau dia najis tu walau dia bercampur dengan najis tapi dia yufa an asharil istinja di mana daripada kesal istinja tu wa tasahhu imamatuhu harus kita nak buat ya jadi imam. Jadi haisula murakhas tu wak ini tak apalah murakhas takut tak erti. Kita tak faham. Wak ada ta murakhas ai qad yakunu syai'u terkadang adalah suatu najisan. Suatu tu najis. Batu hak bercampur dengan lantai kita tadi tu. Kalau kita istinja tu najis, lakin la yamna'u sihhatas salah. Tak menegah sihhatas salah. Tu dia. La yamna'u sihhatas salah. Qad yakunu syai'u terkadang adalah suatu tu najisan lakin la yamna'u sihhatas salah. Kenapa? Karena ada rukhsah. Ulama beri rukhsah pasal apa? Pasal istinja. Kalau dengan air tak apalah air. Hak ni orang panggil batu. Dia batu tak ada masalah. Walau dia orang panggil berlomok, tadammuh dengan najis tidak ada masalah. Tengok lagi sikit dalam. Wa ma'adzalika mahkumun ala athari bitanajjusi illa annahu ufiya anhu. Serta dengan demikian itu mana tadi tu? Tadi apa batu tu? Ala hadzal asar. Atas apa nama? Atas demikian itu kesan tu bitanajjus dengan najis. Illa annahu lakin. Jumlah illa annahu lakin. Ingat mana-mana tempat boleh kitab mana apabila tarki illa dengan annahu lakin ufiya anhu dim'ah. Pasal apa dim'ah? Karena ni tarakhus. Apa itu dia kata haisulah murakhis. Jika tidak ada murakhis. Kalau ada murakhis, maknanya kalau ada rukhsah tak apa. Tu. Wa yadkhulu aidan masuk juga dalam bab ni faqidut tuhurai. Apa faqidut tuhurai? Orang hak luput dua tuhur. Rumah air, rumah batu, itu rumah tanah. Tak ada je. Duk dalam legok. Misalnya ada tak kayu kalau kat kayu. Tak boleh. Letih ke mana orang madu kan. Nak tanam. Mana air dia? Mana tanah ada? Tak ada. Iza kana alaihi jika adalah atas orang ada tak apa nama ni? Pak ambil madu tu najis satu. Najas satu ada najis. Nah maya lagu mana ada najis fa innahu maka bahasanya yusalli mayalah ia seorang tu li hurmatil waqti karena hormat pada waktu. Tapi lakin alaihi diadatulah. Tapi atas dia tu kena yang ada. Kamu dia kata karausin wa baulin walau kana min ta'irin wa samakin wajra. Boleh ada dah. Dia kata auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam.
Allahumma inna nas'aluka an tarzuqana uluman nafi'an rizqan wasi'an a'malan salihatan maqbulah wasi'atan ad-dar wa husnal khatimah wa anta khairur raziqin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin taqabbal ya karim.